Saya minta siapa nak audit, saya minta you audit apa yang berlaku. Duit ini dibagi kepada siapa? Saya dengar cerita peruntukan ahli parlimen dibagi kepada Kemas, kepada ketua-ketua bahagian yang kalah lawan dengan kami dibagi peruntukan. Apa hak dia dapat peruntukan? Peruntukan peraturan dari mana kita bagi kepada orang yang kalah wilayah untuk mengurus peruntukan? Tak halal lah, bahasa polis tak halal lah buat macam tu. Auditkan apa yang telah diberi. Peruntukan itu dibagi kepada siapa? Saya nak tahu. Saya kata dibagi kepada Kemas. Apa ada Kemas? Kemas dulu yang nak tutup, DAP nak tutup Kemas. Kami perjuangkan, pertahankan Kemas. Sekarang Kemas pula hentam kami. Apa punya Kemas? Masa sudah tamat. Ya apa? Yang Berhormat Arau. Ya? Yang Berhormat Jelutong membangkitkan peraturan bersyarat supaya Yang Berhormat Arau tarik balik DAP nak tutupkan Kemas. DAP nak tutup apa, Yang Berhormat? Tadi yang Berhormat Arau kata DAP nak tutupkan Kemas. Saya kata apa? Saya kata apa? Tarik balik lah. Tarik balik lah. Arau sudah lupa, kami masih ingat, okey? Tak tahu apa yang Arau cakap. Saya nak tarik apa? Saya tak tahu pun nak tarik. Cakap sampai dah lupa apa yang dibahaskan, Yang Berhormat. Saya nak tarik apa? Saya kata kita selesaikan dengan cara elok-elok, cara beradik. Nak tarik balik. Tak ada. Saya sebut awal tu. Arau telah menyatakan DAP nak tutup Kemas. Betul. Ni, cadangan daripada kerajaan PH. Masa itu, DAP dalam kerajaan. Jangan menipu, Yang Berhormat. Yang Berhormat telah mengeluarkan kenyataan Tarik tadi. balik perkataan menipu. Yang Berhormat. Tarik balik perkataan menipu. You tarik balik kenyataan dulu. Kerajaan masa itu. Jangan menipu. Dianggotai oleh DAP. Sama-sama. Arau, jangan menipu. Kamu tutup Kemas. Kamu dah tutup PLKN. Tutup Biro Tata Negara. Sekarang jadi Kemas. Timbalan Speaker, ini dah keterlaluan, melampau. Arau boleh tunjukkan bukti bahawa DAP nak tutup Kemas kah? Dalam kerajaan PH. DAP anggota kerajaan PH. Yang nak tutup Kemas. Timbalan Speaker. Arau sila tarik balik. Tak hormat langsung. Timbalan 12. Okey. Saya tarik akan balik menambah dulu. perkataan. Tarik balik dulu. perkataan itu, tapi saya akan menambah DAP dalam kerajaan PH terlibat untuk menutup Kemas. Ini lagi teruk. Ada bukti kah?